Saudara-saudari yang hormati sekalian, selain itu, kita tahu juga dalam negara kita ini dekat kita nak sambut bukan saja pilihan raya, tapi kemerdekaan 50 tahun. Saya tak tahu merdeka daripada apa. Merdeka bebas. Merdeka ni tak ditindas. Merdeka ni maknanya rakyat tidak dijadikan hamba. Kita tolak Inggeris sebab apa? Kita tidak mahu Inggeris perintah kita. Sebab apa kita benci kepada pemerintahan Inggeris? Sebab Inggeris itu tanda kuasa asing yang zalim. Dia rompak kekayaan kita, dia bawa balik ke England. Beza sekarang dengan dulu apa? Dulu orang Inggeris rompak kekayaan negeri ini, bawa ke London. Sekarang pemimpin rompak kekayaan, bagi ke dia dan keluarga dia. Rompak sama juga. Sebab itu kita tolak makna kemerdekaan. Kalau sekadar orang Inggeris diganti dengan orang Melayu. Kita tuntut kemerdekaan itu kerana kita mahu tegakkan kebebasan dan keadilan bagi semua. Kita tidak mahu izinkan sistem yang begitu rupa. Dulu undang-undang ditentukan oleh Inggeris. Sekarang kita nak tentukan mahkamah itu bebas dan adil. Dulu tidak ada pilihan raya di zaman Inggeris. Sekarang ada pilihan raya, tapi pilihan raya yang penuh dengan penipuan. Apa makna merdeka bila rakyat jadi hamba?